Kami jalan-jalan cari makan sebelum pergi happy hour di Cangkat. Terjumpa restoran ini. Okey, on sebab dah rindu Middle East food. Inilah dia, Halap Express yang terletak di Jalan Berangan, Bukit Bintang. Walaupun Express, menu sini meriah. Baby lamb shawarma, hati shawarma, express burger, crispy chicken pizza, Philadelphia rice dan cheese gratin potato. Rasanya staff sini ingat kami betul-betul gila. Hanya berempat tapi order mampu makan sekampung. Wah, baby shawarma ini cute macam saya. Kecil, molek, deep dalam sos. It was fantastic. Cheese gratin potato ini betul-betul fulfilling. Padat dengan potato dan cheese topping. It was heaven for cheese lover. Alamak, sedap ke ni? Ingat orang Middle East power buat kebab je ke? Silap, pizza diorang pun boleh buat kami lupa diet. Crispy chicken pizza, pastikan makan panas-panas, barulah ada. Kami pun tak tahu mengapa ini namanya Express Burger. Tapi kami sumpah burger ini sedap luar biasa. Portionnya besar gila dan harganya sangat berpatutan untuk kualitinya. Highly recommended. Philadelphia rice ini, saya pun tak tahu nak review macam mana lagi. Just trust me, order je lah. Kamu tak akan menyesal. Nah, tengok muka Ipin, dah ada jawapan. Hati shawarma, first time kami makan spicy shawarma. Bagi kami, okey-okey je, bukan tak biasa kot. Harga berpatutan, makanan unbelievable good.